akan bagi pada rakyat. Maksud saya itu nak melepaskan beban you kepada kita orang. Adalah duit pembayar cukai yang kita salurkan balik untuk bina kemudahan asas. Kedah nak kemajuan. Sekarang ni saya jaga ekonomi untuk tengok pembangunan. Tapi macam mana nak bina, nak bawa pembangunan, air tak ada. That's why saya pun rasa Allah nak kena datang balik tengok. It's very basic thing. Tapi kalau tak ada benda ni, macam mana nak wujudkan keyakinan dan nak gerak? Sebab we need to move beyond 0% reserve. Kalau yang ada pun kelompok yang sekarang ni, yalah kawasan-kawasan tertentu tu kita ada lebih, memang ada sikit dan ada pembangunan kat situ. Tapi overall sekarang zero. So option itu bagi saya not that vital. Walaupun you bolehlah cuba lagi, tapi I don't think siapa yang berani nak angkat benda tu lah. Melainkan ada justifikasi law, tak tahu you adalah kat sini. You don't have to make comment saja. Tapi kalau nak submit melalui SO. Sorry, saya boleh saya cakap dari pandangan sebab projek ni dah jalan, kontraktor buat. Yang masalah M&E cuma berdasarkan pandangan dia. Kontraktor boleh siapkan logi, pipework, siap. Salah M&E. Ya, kontraktor pun boleh omit daripada kontraktor M&E ni. Mana boleh? Penjelasan saya sebab cepat supaya projek boleh cepat komission. Dan macam mana parti akan buat. Kita buat logi, buat apa nama pipe, mana tak ada. Maksud saya bila omit, pasti akan masuk. Third party tu right, logi is there. Kita nak cepatkan bagi pada rakyat. Maksud saya itu nak melepaskan beban you kepada kita orang. Tak mestinya macam tu. Maksud saya projek CNS dengan pipework semua kontraktor akan buat. M&E ni memang satu masalah yang kontraktor memang tak boleh buat. Macam mana itu saya tak boleh nak compute tak. Dia macam adakah syarikat ni berlatar belakangkan buat air, projek air? Be honest. Dan kalau you patut tak ada isu. Kalau tidak, kenapa kamu masuk? Tak payah masuk lah macam tu. Susah sekarang. Kita start kan 2 tahun saya buang masa kat Tetra. 2 tahun dia orang ni kena melayan Karinah ni. 4 tahun, 5 tahun daripada 2021. Kenapa tiba-tiba sampai sekarang kata nak keluarkan komponen M&E? Kamu buat logi air, bukannya buat bangunan. Kau senang je dah cuci macam tu. Itu SDM ni habis in that sense. Ya, kami berjaya selesaikan beban. No, you try to take out benda yang paling penting. Saya dah turun hari tu, saya sebut paling penting itu adalah M&E untuk kawasan logi. Jajaran is one thing pipe, iaitu kita bincang panjang untuk dapat ruang supaya boleh lay. Sebab you tak lay, membahaya. You tak lay, benda tu tak boleh sampai kepada orang.